Cristiano Ronaldo cipta rekod lagi. Kali ini tanda tangan kontrak baharu dengan gaji 2.83 juta ringgit sehari. Menurut laporan antarabangsa, perjanjian kontrak 2 tahun ini satu kegilaan. Jika dipecahkan, ini yang akan diperolehi Ronaldo, 400 juta euro dalam tempoh 2 tahun, 16.66 juta euro sebulan, 3.84 juta euro seminggu, 546,000 euro sehari, 22,800 euro sejam, 380 euro seminit, 6.5 euro sesaat. Ronaldo juga akan memperolehi bonus 9.4 juta euro jika Al-Nassr memenangi Liga Pro Saudi, 7.6 juta euro jika memenangi Liga Juara EFC, 4.7 juta euro jika menjadi penjaring terbanyak, 4.7 juta euro dalam perbelanjaan jet peribadi, 70 juta euro dalam tawaran penajaan terjamin, 94,000 euro setiap gol, 47,000 euro setiap assist. Tidak cukup dengan itu, Ronaldo turut diberikan 15% pemilikan kelab bernilai 38.7 juta euro. Ini mungkin merupakan kontrak paling mewah dalam sejarah sukan.